Kaya teman no tang. Lah tu 3 bulan kaya dah nampak ni. Ini anu cucu lan duit kalau kayo. Lan aluk kayo anu cucu ni dah lama kaya dah nampak. Ada teman no kayo sebenar ini tang. Cucu ni cakap apa? Dengan atuk tak faham dah atuk ni. Teman no kayo melala selama ini tang. Dia lagi nampak dah rusam. Teman no gai kaya. Cucu tu lah lan duit kayo. Lama dah nampak. Cucu tu betul cakap atuk Malaysia. Atuk merantau ke Malaysia 3 bulan. Atuk buat kerja lah di Malaysia. Itu atuk tak nampak-nampak lah di dusun. Cucu kena faham lah tu. Alah, ya ini. Kayo tak. Tio pulo kayo lah ke Melayu tinggi pulo. Dah macet ni kayo ni. Dah macet kayo tak pakai Melayu tinggi. Ke mana kayo melala selama ini alah dia ini. Awak jangan nak cakap bahasa kampung. Atuk tak faham bahasa kampung. Alah Tan. Saya mau menanyakan Yantan, di mana pula Yantan tersapa? Saya tidak mengerti apa yang Yantan ngomong. Saya tidak tahu apa Yantan ngomong. Mungkin Yantan ini tersapa nih. Dari mana pula Yantan tersapa nih? Di mana pula Yantan yang lewat nih? Cucu tak dengar ke? Cakap atuk. 3 bulan atuk Malaysia. 3 bulan. Tak faham kot cakapnya. Atuk cakap 3 bulan. Kena faham lah awak. 3 bulan atuk Malaysia. Ya Tan. Kayo lah baru merentah baru 3 bulan. Kayo lah berubah bahasa kayo. Kayo lah lupa dengan bahasa Kincai. Kayo ini ada 2 baik. Alias asasan baik. Kayo tak baru 3 bulan kayo merentah. Dah lupa kayo bahasa Kincai. Lah macam kata, lah macam kedang kan. Lah 30 tahun mau masuk merantau. Ya itu 3 bulan dah lupa bahasa Kincai. Lah Melayu tinggi pula kayo pakai. Tak tahu dah apa kayo kata dia tak ada faham aku tak. Apa kayo kata dia tak. Lah macam kayo mana pula kayo ada bahasa Melayu pula ni. Awak tak faham cakap atuk ni. Awak kena faham lah cakap-cakap atuk. Dari tadi atuk cakap tak faham ke? Awak ni macam-macam je. Okey lah kalau macam tu Tan. Serahlah ketua kayo. Kayo nak maki bahasa Melayu, kayo maki bahasa Jepang. Dok maki bahasa Sunda serahlah kayo lah tak. Ini nak ketua kayo Tan. Apa gawe Malaysia? Apa gawe Malaysia? Nanti ni kerja apa Malaysia? Itu dah ketua ni. Cakap apa awak ni? Tak faham lah tu. Awak kena cakap Malaysia lah biar tu faham. Saya mau tanya Yantan. Yantan tu kerja apa di Malaysia? Atuk bisnes lah Malaysia. Itulah kerja atuk di Malaysia. Banyak bisnes lah. Cari kerja. Atuk cari ringgit. Buat kirim ke Malaysia. Sama atuk perempuan awak di Malaysia. Di Indonesia. Itulah kena faham. Apa bisnis Yantan di Malaysia? Di negara jiran tu apa? Kerja Yantan, bisnis Yantan di Malaysia. Awak tak faham cakap atuk. Tak dengar pun. Tak dengar cakap atuk. Atuk cakap di Malaysia, atuk buat kerja, buat bisnis, awak tak faham, tak dengar. Ada Yantan sini. Lama ke ada nampak. Lah 3 bulan ni mana gai ke. Biasalah. Nampak nak kopi Cari kerja Malaysia. Lo ke Malaysia? Malaysia. Ini. Tapi okey lah balik lah. Atuk dah lama 3 bulan. Malaysia. Teringat lah dengan kampung halaman. Ya biasa orang ke Malaysia kan sampai setahun nak. Itu kayak dia nampak ya. Udah 3 bulan. Ayo lah. Itu lah cukup kincai dah ya. Itu aku mulai ini tak faham cakap satu. Cakap di Malaysia. Udah 3 bulan dia tak faham. Atuk punya bisnis.
Apa bisnes satu situ, nyantang situ. Wah, banyaklah bisnes satu. Bisnes satu banyak lah. Dia cepat ni atuk balik. Udah 3 bulan. Dah cukup lama lah di Malaysia. Lama ya. 3 bulan. Lama pisah dengan Ino. Atuk perempuan. Terus kol terus atuk suruh pulang Indo. Buat balik ya. Dia atuk ini bancan lain dah bisa jaga bahasa Kincai. Udah 3 bulan Malaysia. Itu iyo. Kena lalu bahasa Kincai ya. Itu lainnya. Duna ini tak paham. Atuk cakap dari tadi. Tak dengar-dengar. Itu. Iya. Ini awak. Jadi mapan minin ada pikiran nyantang balik ke itu. Malaysia. Atuk ni rencana mau balik ke Malaysia. Mau bawa atuk perempuan ke Malaysia. Ino ya. Dia buat masak di Malaysia. Iya. Ya ada kantai dak ya. Iyalah. Nyantang payah bergawe balik ada ino orang nyantang. Iyalah itu lah saya cakap tadi. Yo. Buat bisnes di Malaysia. Iya. Balik ke Nyantang Indo. tahu galu dak ya. Jelas Oh. tahu bingkai menau tu ndak tahu. Pomen atuk di Malaysia buat kerja pomen. Pincai dah ini lah nyu dah yo. Anak aku perlu kata kita lah nanti ha dong gelas do apa. Ya. Ya, sudah ngata dah. Situ ilok gawe banyak do apa las dah yo. Kalau sini ni lah nyu. Jadi pia pula atuk Jepang dia balik cuba. Atuk tak ada bawa permit, tak ada bawa visa. Kejar polis. Lari lah ke hutan. Tu selalu nyantang. Itulah Itu tu. lah bayar anumnya dah. Apa gulunya itu? Apa gulu itu? Itulah tu balik Indonesia membuat Yo. permit lah. Tak bisa sebab hidup visa. situ. Jadi atuk nyantang hanya dong hidup. Pasport situ. Tak ada surat, pasport tak ada, kerja polis. Itu atuk balik Indonesia nak buat pasport lah. Nak buat visa ke Malaysia. Dia tak kerja polis. Yo, kalau agak nyantang nak balik kium dah. Biar atuk bisa lama di Malaysia. Yo. Itu ada visa. Yo, Buat dah. permit dulu di sana. Dunai. Ini Dunai pun atuk nak ajak ke Malaysia. Biar dia faham cakap Malaysia. Pun sama kaya. Dari tadi atuk cakap dia tak dengar, dia tak faham. Cakap atuk nak atuk ajak Malaysia. Mak Anam nak. Mak dia Anam. Mak dia tahu. Jangan tahu kincai lah. Ya, biar dia faham cakap biar Malaysia. faham. Tahu orang luar dah yo. Jangan Dunai di kampung selalu. Yo. Ya. Dah nyado berkembang dah yo. Ya. Ini sendiri baik. Biar dia tahu negeri jiran macam mana. Minam nak kopi nyantang. Atuk minum kopi dulu ya. Ya minam lah. Dan ringan itu. Ilo asuh, kopi makin cai. Oh, lemak asuh kopi kincai. Lemak asuh kopi kincai ni. Lah banyak perubahan kincai kau kan nyantang di makin Dah mak. suara nyantang lah berubah gara-gara minum kopi ni. Dah ada lagi nyantang basuh Malaysia. Iyo, yalah berubah. Dah ada lagi nyantang basuh Malaysia. Iyo, yalah berubah. Iya. Tadi basuh manu tadi. Itu kalau kopi pincai ni. Iyo, wah lemak. Anam mujarab. Iyo, aku minum nyantang. Minam lagi sekarang abang datang. Oh iya. Lama pula kau berjaga sini. Itu lepas sak ni nyantang ini basuh pincai. Ini gara-gara minum kopi Ini kincai. Anam apa gulanya? Ini Lado. gara-gara kincai. Lado. Anam lado. Lamu. Kat sini. Ya. Bagaimana apa? Apa dah? Anam gagawi. Duduk dah ya. Anam teh dijual. Kopi, teh telur. Mi rebus. Pagai. Mi rebus, Ya, ya. pagai itu lontong, lotek. Lontong ada go, lotek ada go. Aduh. Daripada cukup rumah datang. Ya. Ada orang tahu go. Dia ini gara-gara minum kopi tadi berubah. Lama Masuk kopi pincai. kau ni. Langsungnya berubah basuh. Itu kalau kopi makin Ya, lemak, asuh kopi kincai ni. Makin cai ni kara ramai Yo, kalau. tadi basuh masih ya. Kau tadi ya. Ayo, kayak ada ngasuh tadi. Iya, dah terasa. Ya dah tu. Yang tak. Iya. Dah tu.